Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, jom kita masukkan logo dan banner kedai dekat akaun AI kita. Okey, macam biasa kita login dan kita pergi dekat bahagian kiri, menu kiri ni, kita scroll ke bawah sampai kita jumpa settings, kita klik settings ni. Lepas tu kita klik pada gambar. Okey, ini adalah gambar perniagaan dan logo dan banner yang kita kena masukkan lah. Okey, dekat sini kita dah bagi tahu kita punya maksimum saiz berapa, lepas tu gambar saiz apa yang sesuai, berapa maksimum, yang ni 10 MB kan. Okey. Yang pertama sekali kita masukkan logo kedai. Kita klik upload logo ni. Lepas tu kita carilah gambar yang saya punya dekat desktop. Okey, so tadi adalah logo kedai kan. Okey, so kita masukkan logo kedai. Okey, lepas tu kita pilih pula banner, kita klik dekat sini upload banner ni. Lepas tu kita masukkan banner pula. Okey, pastikan dia load dulu. Okey, so banner ni kita boleh adjust tau. Kita boleh adjust macam tu. So saya rasa saya punya susah macam ni kot. Macam ni. Okey, lepas tu kita klik simpan dekat bawah ni. Pastikan simpan, jangan lupa. Okey, berjaya. Okey, so kita akan nampak. Kita copy link kedai tadi tu. Okey, untuk kita tengok logo dan banner macam mana kan. So dia akan jadi macam ni lah. Ni banner kita. Lagi cantik kalau kita buka dekat telefon lah. Alright, itu saja. Terima kasih.